Tapi kau tahu tak, babi hutan dengan babi liar dia beza sebenarnya. So sebenarnya kalau tengok babi liar ni, dia daripada yang colour pink tu, betul tak? Dia Daripada colour pink tu, dan dia terlepas atau dilepaskan, tak tahulah macam mana kan, dan dia masuk ke satu persekitaran yang baru, dia akan mula adapt dengan kawasan tu. So bila dia mula adapt dengan kawasan tu kita nampak kadang daripada segi dia dah mula berbulu kan, berbulu, ada tanduk, tapi dia kurang sadar sikit lah kalau nak dibandingkan dengan babi hutan. Tapi dia lebih kurang lah. Yang menariknya tu, bila dia terlepas kandang, daripada tak ada bulu, dia boleh tumbuh bulu. Dia boleh tumbuh bulu jadi kadang ada yang warna coklat, kadang ada yang warna hitam. Dan yang jantan boleh tumbuh tas. Tapi tak adalah sepanjang macam babi hutan. Dia almost sama dengan babi hutan, ciri-ciri yang dia ada. So apa faktor yang menyebabkan dia boleh tumbuh bulu sebenarnya? Aku rasa lah dia turn on dia punya beast mode. Survival instinct dia tu. Survival dia membuatkan dia turn on dia punya beast mode dia. Dia punya darah ancestor dia, nenek moyang dia tu tiba-tiba mengalir. Satu malam dia tengah baring bersantai memikirkan masa depan, tiba-tiba sok Aku kena berubah. I need to do something.